Apa nak buat bila gaji rasa tak cukup? So yang nak tahu jawapannya, Tuan Puan kena save dulu dia saya dan share supaya lebih ramai tahu info ni. Soalan cukup ataupun tidak gaji adalah sangat subjektif. Sebabnya dia bergantung kepada cara kita menguruskan gaji dan bergantung juga kepada kita punya komitmen masing-masing. Saya pernah berjumpa dengan individu yang bergaji 5 angka tapi masih rasa tak cukup. Saya juga pernah jumpa seorang yang gaji biasa-biasa tapi masih ada lebihan yang banyak setiap bulan. Tips yang saya personally rasa sangat berkesan untuk memastikan kita punya gaji cukup adalah nak tak nak kita kena juga trace berapa banyak kita spend dan berapa banyak kita gunakan dalam masa sebulan. Pada awalnya rutin ni akan rasa sangat-sangat susah. Macam mentor saya kata, rutin ni dia ibarat ajar anak kecil nak gosok gigi. Awal-awal mungkin rasa kena paksa tapi lama-lama dia akan jadi habit yang insya-Allah berkekalan lah. So buat siapa yang mungkin baru nak belajar cara menguruskan kewangan, mulakan dulu dengan buat tracker. Trace hari ni belanja apa, hari ni makan apa, hari ni buat apa. Kalau rasa sangat berat, mulakan dulu dengan tracker secara mingguan. Bila hujung bulan, tengok balik mana style kita menguruskan kewangan masing-masing. Dan saya percaya once kita dah terbiasa track kita punya spending habit, nanti lama-lama kita boleh tahu mana satu komitmen yang mungkin tak perlu, yang boleh dipotong dan macam mana mungkin cara untuk kita tambah lagi pendapatan. Yang nak tahu lebih banyak tips kewangan, jangan lupa follow saya terlebih dahulu dan saya akan kongsikan lebih banyak info kewangan yang menarik untuk manfaat tuan-puan.